my Mak Ngah. Dia adalah my inspiration because kalau nak cakap benda yang macam nak cakap dengan easy, dia tu she's an alpha lah. Sebab dia selain daripada ada full time job, dia juga ada side income. Okey, jadi peranan wanita ni kita boleh katakan sangat penting lah. Maksudnya kalau dulu wanita ni kita sering di double standard kan orang kata, but nowadays kita dah ke depan. Kita juga sama-sama dengan kaum lelaki, kita juga sama-sama berjuang, dari segi kerjaya, bisnes, keluarga, semuanya kita dah boleh laksanakan. Saya berbangga dilahirkan sebagai seorang wanita, dan ucapan saya untuk semua wanita di seluruh negara, sentiasa positif, sentiasa kuat, dan ingat kita adalah wanita-wanita yang hebat dan memang dilahirkan dan dikurniakan tenaga anugerah yang hebat, dan kita adalah seorang wanita yang melahirkan anak-anak yang hebat, kita adalah wanita yang bertanggungjawab untuk memberi akhlak dan pendidikan yang tinggi untuk anak-anak supaya menjadi tunggak negara, tunggak yang hebat. Terima kasih. Selamat Hari Wanita.